Ramai fikir guna rod apa pun, single hand ataupun handle biasa untuk main soft rock sama saja. Action akan tetap jadi. Tapi bila korang set hook, ikan terlucut. Dan korang tak sedar benda ni ada kaitan dengan rod yang korang guna. Masalah sebenar bukan dekat action, tapi hook soft rock. Hook soft rock ni sengaja direka rapat dengan body. Ini kelebihan dia supaya tak mudah sangkut. Tapi ini bermakna masa set hook, untuk dapatkan solid strike kena gunakan dua force. Satu, supaya hook terbuka daripada body. Dan satu lagi, untuk tembuskan mulut keras snakehead tu. Rod biasa force pada pergelangan tangan saja. Tak cukup untuk kedua-dua force tu. CG handle support bagi lengan masuk sekali bila set hook dengan sebelah tangan. Dan masih cukup kalau korang selesa gunakan dua tangan. Jadi dua force tu boleh dicapai. Hookup akan jadi solid. Next time, cuba set hook pakai soft rock gunakan rod CG handle. Rasakan perbezaan dia. Follow EXP sekarang untuk tahu tips yang pemancing jarang cerita. Ada apa-apa pertanyaan, cuba komen dekat bawah. Saya akan bantu jawab.